Okey, untuk korang yang selalu ber-DIY enjin skuter, nak buat servis CVT ke, nak buat top overhaul ke, okey, ni ada antara tool yang korang kena ada lah. Ni. Okey, ni tool bok yang panjang lah, yang saiz 12, saiz 10 dan juga saiz 8. Yang banyak digunakan ni saiz 8 ni lah. Sebab bahagian CVT kebanyakan guna saiz 8. Jadi yang mana selalu duk cai roller apa semua, dapatkanlah ni, sebab dia boleh masuk sekali dengan kita punya impact. Kita masukkan impact, nak buka tu boleh prak, terus buka cepat. Kalau tu nak simpan pun senang, sebab dia pendek. 3 batang ni kita balut dalam kain pun, letak dalam storage pun tak ada masalah. Boleh letak dalam storage box. Dia tak makan ruang lah berbanding korang bawa T kan. Kalau T dia makan ruang, yang ni dia lebih bagus lah. Lagi satu untuk enjin. Okay, kalau yang ni nampak dia punya skru tu dekat dalam. Kalau korang pakai spanner biasa tak muat lah. Jadi kalau pakai yang ni, dia boleh masuk lah sampai dalam. Sama juga ni. Okay, kalau spanner biasa memang tak muat masuk ni, sebab dia ruang dia sempit. Kalau box biasa lah, box 12 biasa tu memang tak masuk. Dia sangkut lah, sama juga dengan sini. Tu keperluan lah korang ada tools. Okay, kepada siapa yang berminat, okay, aku letak link di atas lah. Boleh buat pembelian. Okay, Assalamualaikum.